Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi oleh kaum hawa kini semakin mendapat tempat di kalangan golongan lelaki. Penerimaan masyarakat juga semakin terbuka apabila semakin ramai pesakit mula menerima kehadiran jururawat lelaki. Laporannya kita bersama Nur Alia Ramli sempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini. Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki. Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam yalah kejayaan ini kejayaan seorang untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privasi lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sebenarnya kita dapat bantu mereka. Di Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesi tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain. Profesi ni dia bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit. Dengan ikhlas kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni. Kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Menurut Muhammad Azhari Muhammad, di sebalik cabaran besar dari segi tekanan emosi dan masa bekerja yang tidak menentu, beliau merasakan dihargai apabila menerima ucapan terima kasih daripada pesakit yang pernah dirawat. Selepas pesakit menjalani rawatan, selepas pesakit menjalani pembedahan di Dewan Bedah, saya rasa dihargai sebab pesakit tu bila selesai je operation tu, kadang kita pergi bertanya khabar pesakit, kita lihat pesakit tu stabil, selesa, kesihatan dia semakin pulih, so kita merasa dihargai, kita rasa sangat gembira. Penerimaan profesi kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesi itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.